Semalam kami sampai Moskow pukul 3 suku begitu. Kemudian kami lepak kejap, tapau KFC. Kemudian kita check in hotel yang berdekatan lah dengan airport tu. Tapi aku rasa walaupun berdekatan tapi banyak buang masa sebab proses check in dia sangat lama. Bayangkan pukul 9 malam baru aku dapat masuk bilik hotel aku tu. Jadi kalau korang ada early morning flight ke Murmansk, aku cadangkan korang just stay je hotel dalam airport tu sendiri lagi jimat masa dan tak sakit hati lah gitu. So ini kita orang tengah tunggu flight ke Murmansk pukul 9 suku. Kita akan menaiki flight Aeroflot dari Moskow ke Murmansk dan penerbangan mengambil masa lebih kurang 2 jam 40 minit. Disebabkan Russia ialah negara yang sanction, jadi ada beberapa platform online. Bila kita nak beli tiket domestic flight ni, dia susah nak terima atau nak memproses pembayaran tu. Antara satunya ialah Wigo. Wigo bila aku try nak beli tiket flight ni, airlines tak dapat terima pembayaran tu. Jadi aku try Hopgo pula. Dan alhamdulillah Hopgo dapat terima, dapat accept lah pembayaran yang aku buat tu. Jom kita review sikit Aeroflot. Penerbangan ni aku rasa alhamdulillah lah selesa. Ada legroom yang luas. Lepas tu seat dia 3-3 lah kalau tak silap. Aeroflot ni harga tiket dia untuk dewasa dan kanak-kanak sama sahaja. Kanak-kanak tak ada harga special ke, harga istimewa ke kan. So harga dia sama je dengan harga dewasa. Jadi untuk kita orang ni, 2 dewasa dengan 1 kanak-kanak kan. So satu tiket bersamaan dengan RM873. Ini harga pada tahun 2025 bulan September. Tak lama lepas tu stewardess diorang bagian aku Travelers Kids gift bag. Jom kita tengok apa di kat dalam. Hi everyone, I'm Jeremiah. Today I'm gonna unbox what's inside the backpack. First I'm gonna open it and the bag, and inside there is 6-7. Okay, here I got some puzzles and some water bottles. It's so cute and small. And there's an activity books and some stickers. And there's some crayons with a pen. That's all. Bye. 6-7. Aku sebenarnya tak ada apa-apa expectation dekat Aeroflot ni. Jadi bila dapat macam gift bag gitu, aku rasa macam very pleasantly surprised lah. Lebih-lebih pula lepas tu tiba-tiba kita dihidangkan dengan makanan dan minuman. Dapat yogurt, air, coklat. Rasa macam okey lah juga Aeroflot ni kan. Not bad. Dari atas dah nampak pokok-pokok yang menguning. Aku pun dah start rasa excited sebab memang aku tunggu sangat musim autumn ni. Airport Murmansk ni kecil sangat ya. Ni tengok ni baggage claim area. Sempit, semua orang duk tunggu je luggage keluar. Asalnya kita nak ambil Yandex Go untuk ke hotel, tapi bila kita keluar je airport tak ada line langsung. Kita pun tanya orang sekeliling, kita tanya taksi berapa tambang ke city center dan ternyata tambangnya sangat mahal berbanding Yandex Go. Jadi cara yang paling murah pada kami ialah menaiki bas. Tambangnya tak mahal dan ada sedikit tambang ekstra lah untuk luggage. Bas ni akan terus membawa kita ke city center.
Bas akan drop kami dekat city center, dan dari city center kami tengok maps, hotel agak jauh juga kalau nak jalan kaki, so kami ambil Yandex Go. Aku nak tunjuk room tour sikit dekat hostel ni. Sebenarnya adalah sebuah hostel, bukannya hotel, tapi hostel ni ada bilik yang seumpama macam apartment. Ada sikit pembanangan, ada dapur, kettle, singkis, ada pinggan mangkuk, kelengkapan yang banyak jugalah untuk masak-masak. Kemudian ada microwave, fridge, TV, meja makan, sofa, satu toilet, closet besar dan satu bilik tidur. Lepas tu kami keluar nak cari makan. Kita jumpa satu kedai Uzbek ni daripada Yandex Maps. Kedai ni sedap dan murah harganya. Kedai ni kami dah pergi 2 kali jugalah selama kami kat Mermax ni, sebab murah lah. Lepas tu kita jalan-jalan, masa dah nak malam lah, nak gelap lah kan, tapi best lah city ni. Hujan pun kita layan je, lagi best kan jalan hujan sejuk gitu. Lepas tu kami singgah ke supermarket. Kita nak beli sedikit barang groceries untuk breakfast. Kita plan nak masak breakfast tiap-tiap hari. Beli sikit roti, telur, butter ke kan. So tang breakfast dah settle dah. Akulah kan memang suka betul kalau pergi overseas mesti kena singgah local supermarket. Nak try barang-barang lokal diorang. Ini aku ambil strawberry pie untuk breakfast. Kita tengok sedap tak sedap. Begitulah serba-serbi perjalanan kami dari Moscow ke Murmansk dan bagaimana kami menghadapi hari pertama di Murmansk. Follow rapat-rapat tau kalau korang nak tengok vlog macam ni lagi. Bye-bye.